أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan dengan Al-Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita. Masih lagi dalam membicarakan beberapa amalan-amalan, wirid-wirid dan zikir yang perlu kita baca setiap hari bila kita bangun daripada tidur, sampailah kita tidur semula. Amalan-amalan ni ialah amalan yang sangat baik, sebagaimana yang telah kita bincangkan bahawa doa ni ialah senjata bagi orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Disebut juga doa ni doa muhul ibadah. Doa ni kepala bagi segala ibadah. Hingga disebut as-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang ni dari segi bahasa doa. Sembahyang tu sendiri doa. Maknanya kita rokok, kita sujud, segala perbuatan itu ialah munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar doa ialah minta Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya jalan yang kita hidup ni biar betul. Tambahan pula zaman sekarang ni, zaman yang fahsyat dan mungkar. Zaman manusia banyak yang tak ada adab. Adab dengan Tuhan pun tak ada, adab dengan manusia pun tak ada, adab dengan ilmu pun tak ada. Menyebabkan manusia ikut apa yang dia fikir. Menyebabkan kalau kita tengok musibah yang melanda sekarang ni, kita tak tahu datang daripada segenap penjuru, kiri kanan, daripada atas, daripada bawah. Semuanya berpunca daripada manusia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat kajian, kita buat survey, yang semayang betul-betul semayang sekarang ni orang Islam, yang betul-betul jaga semayang dia tak lebih pada 40%. Tak lebih pada 40%. 60% lagi tak semayang. Ramai tak semayang. Bahkan hari ni Jumaat pun tak semayang. Tak rasa apa dah. Sedangkan sembahyang tu tiang. As-salatu imaduddin, kata Rasulullah. Sembahyang ni tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia menegakkan tiang agama dalam tubuh dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, dialah yang meruntuhkan agama. Yang meruntuh agama ni bukan orang Kristian, bukan orang Buddha. Orang Islam sendiri yang tak semayang. Bila tak semayang, kita tak ada kekuatan. Yang menyebabkan bila mari benda haram, mari rasuah, mari benda kita nampak baik, tak boleh beza. Sampai peringkat sebagaimana yang berlaku pada hari ni, kita beli barang di kedai. Bila kita beli barang di kedai, Cina ni boleh tanya, nak tulis berapa atas bil. Punya teruknya tu kalian, pakai kopiah ni, kita pergi ni pakai kopiah, beli barang, dia boleh tanya kita mau tulis berapa. Kita kata tulis macam harga lah, tulis macam harga saya belilah. Tak, dia kata ada orang lain, ada orang dia kata dia tulis suruh up sikit, suruh tinggi sikit, beli RM20 tulis RM50. Balik klaim RM50. Dia fikir untung RM30, bukan untung api neraka. Bukan duit tu. Tu bukan duit. Duit ni benda yang datang berkat pada kita. Tapi kalau dari haram, dia bukan duit. Disebut jangan kamu suap api neraka ke mulut anak kamu. Jangan suap api neraka ke mulut anak kamu. Jadi suap api ni yang kita suap makanan. Suap beras makanan, tapi sumber yang tak baik macam kita suap api neraka ke mulut anak kita. Jadi oleh kerana itu, benda macam ni dia duduk atas hati yang bersih. Sekarang ni zaman kemungkaran keliling. Sampai manusia rasa tak takut. Allah sebut ya ayyuhan nasu taqu rabbakum.
Hei manusia, kamu kena takut pada Tuhan kamu. Ya, takutlah kamu pada Tuhan kamu. Dan Allah mari datang ayat, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat tu sesuatu yang dahsyat. Ya, sekarang gempa bumi sikit satu kawasan, kita baca berita beribu mati. Baru satu tempat, ya, tsunami di Aceh, gempa bumi di Aceh. Satu tempat je, satu tempat. Gegaran dia sampai, tapi puncanya satu je. Bayangkan kalau waktu dunia digegarkan. Minggu lepas, 2-3 hari lepas keluar dalam YouTube, ya, gambar bagaimana berlaku ribut api di matahari, ya, planet matahari, ya. NASA ni dia ambil gambar, ya. Dia rakamkan gambar ribut api matahari ni api, ya, dia membakar panah dia sampai ke dunia, ya. Tiba-tiba 2-3 hari lepas berlaku ribut api, ya. Sebagaimana bumi ada ribut dia, bulan ada ribut dia, matahari pun ada ribut dia. Bila ribut berlaku, kita boleh tengok api tu naik, menyala tu, ya. Dan dirakamkan gambar tu, walaupun sekejap, nampak hebat tapi cukup menakutkan, ya. Ribut di matahari, frekuensi radio di bumi mati, ya. Kesan pada manusia hingga hari ini tak ada kesan lagi, ya. Tapi kesan pada alam berlaku, ya. Allah Rabbi, itu baru ribut, ya. Allah Ta'ala sebut gegaran kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Oleh kerana bila alam ni hancur, manusia hancur, kita ni manusia duduk atas kepala langit, bawah kepala bumi. Bila bumi dan langit dihancur oleh Allah, habis dengan kita lah. Baik. Tapi yang penting bagaimana yang menyelamatkan kita ialah amalan kita, ya. Sebab tu bila berlaku mati ni, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang yang hidup seumpama orang bermimpi. Bila dia mati, dijaga daripada mimpi dia. Kita ni mimpi lah ni, kata Sayyidina Ali, kita ni macam mimpi dengan kuliah, mimpi balik tengok isteri, mimpi ada rumah, ada kereta. Bila kita mati, kita jaga tu Allah. Tak sempat beramal, tak sempat bertaubat, tak buat itu, tak buat ni, tak buat tu, tak buat ni, ya. Bila kita mati, mana pergi kereta? Tak ada. Sebagaimana kita tidur, kita mimpi ada kereta. Bila jaga, ada tak kereta? Tak ada kereta, tak ada kebun, tak ada ladang, duit 500 lagi tak ada. Ya. Jaga je hilang. Sebagaimana waktu tidur tu kita rasa macam ya je. Ya. Kalau tuan-tuan mimpi nikah yang kedua, kalau mimpi seronok dah, jaga tu Allah, hilang. Tengah mimpi makan, tengah duk suap, jaga. Ataupun makan makanan kunyah, rasa ya je. Ya. Satu hari bila Zubaidah ni isteri Harun al-Rashid, isteri Khalifah Harun al-Rashid. Dia tidur, dia bermimpi berzina. Mimpi berzina ni Allah Rabbi, ya. Orang yang tak pernah buat maksiat pada Allah, semayang tak tinggal, tak perintah Allah, mimpi berzina. Mimpi berzina ni ramai pula tu laki-laki berzina dengan dia. Ramai orang berzina dengan dia. Jaga-jaga tidur dia, rasa bersalah, rasa. Bila jaga je, Allah, nasib baiklah mimpi, ya. Nasib baik mimpi. Kalau betul Allah Rabbi dosa je, ya. Bila jaga pada tidur dia bagi rasa takut bimbang. Lalu dipanggil khadam dia, dia kata, kamu pergilah jumpa Syekh Ibn Sirin, ya. Ibn Sirin ni seorang ulama yang pandai mentafsir mimpi. Kamu pergi jumpa dia, kamu tanya dia apa makna mimpi aku ni. Tapi jangan kamu beritahu aku mimpi, kamu beritahu kamu mimpi, ya. Khadam ni pun pergi jumpa Ibn Sirin.
Ya. Dia kata, tuan, saya malam tadi mimpi. Kata Mr. mimpi apa? Saya mimpi saya berzina dengan ramai orang. Ramai sangat orang berzina dengan saya. Saya pun jaga pola tidur. Mr. kata, bukan awak mimpi ni. Bukan awak mimpi ni. Tu hebat tak hebat dia ni. Sampai siapa yang mimpi pun dia tahu orang ni sesuai ada mimpi macam ni. Ya. Dia kata bukan awak mimpi ni. Akhir balik Zubaidah tanya apa makna mimpi tu. Dia kata bukan saya mimpi. Pergi semula jumpa dia balik, tanya dia, beritahu terang-terang yang mimpi isteri Khalifah, isteri Harun al-Rashid, Zubaidah. Khadam tu mari. Dia kata minta maaf lah, sebenarnya yang mimpi isteri Khalifah. Oh, dia kata kalau dia mimpi betul. Kalau dia mimpi betul. Macam tuan-tuan mimpi pakai cincin 24 juta. Bukan tuan-tuan ni. Mesti orang lain. Tak, ladang Surah Felda dapat 500 mimpi. Tak sesuai lah mimpi tu. Jadi kata dia, kalau isteri Khalifah mimpi betul. Apa maknanya? Maknanya dia akan buat satu projek yang menelan belanja banyak dan nikmatnya, manfaatnya dinikmati oleh ramai manusia. Mimpi berzina, mimpi melakukan hubungan kelamin ni nikmat. Ya. Nikmat. Ya. Berdosa-dosa, nikmat rasa nikmat. Tak? Ya. Tapi dia kata nikmat itu dirasai oleh ramai manusia. Rupanya betul. Sebab tu kata dia, bukan awak mimpi. Sebab awak ni duit pun tak ada. Projek ni banyak juta. Ya. Khadam, mana ada duit? Masa tu 500 pun tak dapat. Jadi dia kata, kalau isteri Harun al-Rashid dia, rupanya betul. Tak lama dia tu, dia dapat ilham membuat empangan air. Ya. Empangan air dipanggil Ain Zubaidah. Kalau tuan-tuan pergi ke Arafah, daripada Arafah pergi Muzdalifah, pergi ke Mina. Ya, naik bas, ya, kalau daripada Arafah nak pergi ke Mina, belah kanan, tepi bukit tu. Ya, sepanjang-panjang jalan tu ada tembok. Ya, sepanjang tembok tu atas tu saluran air. Dipanggil Ain Zubaidah. Air tu diambil daripada hulu, ditakungkan air, dialirkan ikut parit tu. Tujuannya untuk beri minum jemaah haji pada tiap-tiap tahun. Beribu jemaah haji dapat bekal air setiap tahun daripada projek dia ni. Ya. Baik, makna saya nak sebut cerita tadi mimpi. Jaga, hilang. Tidur-tidur, begitulah. Hidup sama juga. Ya, hidup ni dengar orang nasihat, dengar orang tegur, dengar orang marah, dengar orang macam-macam. Ya, kita tak puas hati. Mati, menyesal tak? Menyesal. Allah, tak sempat. Kenapalah saya tak bertaubat? Kenapalah saya tak minta ampun? Kenapalah saya tak semayang? Kenapalah saya tak baca Quran? Dia macam-macam datang. Tapi nak buat boleh dah? Tak boleh dah. Tuan-tuan mimpi nak suap makanan. Jaga, hilang. Tidur mula. Mimpi sambung ke dah? Tak sambung dah. Kalau sambung pun rima pula mari telan kita. Tak sambung dah. Gitulah. Tapi mimpi boleh sambung. Boleh tidur boleh sambung. Tapi hidup tak ada. Baik. Dia kata oleh kerana itu, bila kita hidup ni, selain pada kita beribadah, ambil doa-doa yang maksur ni. Baik. Kita sampai pada muka surat 214 ni. Baik. Dan doanya lagi. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi basari, fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi azami, wa nuran fi baina yaday, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'tini nura waj'al li nura. Baik. Nur. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah olehmu bagiku cahaya dalam hatiku. Ya. Ya Allah, berilah cahaya dalam hati. Yang nak suluh, yang nampak benar salah ni hati. Yang dipandu oleh akal, akal yang ada ilmu. Ya, sebab tu bila akal ni tak dapat ilmu betul, dapat ilmu sesat, maka dia ajak, dia suluh pada hati benda yang tak betul lah. Maka manusia akan buat benda tak betul. Sebab tu kadang-kadang kita pelik, ada orang sokong homoseks, ada orang sokong lesbian,
Sekarang ni undang-undang dunia ni sokong jantan kahwin dengan jantan. La ilaha illallah. Ni dunia hari ni. Ya. Akan diadakan satu seminar peringkat kebangsaan antarabangsa, anjuran PBB, minta negara-negara PBB ni sokong undang-undang membenarkan kahwin sejenis. Malaysia kita hantar perwakilan. Tak tahu lagi lah. Ya. Amerika dah beritahu, Amerika menyokong kahwin sejenis, jantan dengan jantan. Pokok kelapa pun jantan dengan jantan, tak buah. Ya. Manusia ni sekarang dibenarkan, disahkan dalam undang-undang. Dan Amerika ni pula minta negara lain kena sokong. Mana-mana negara tak sokong, takutlah sebab kuasa besar. Takut tak dapat 500. Ya. Takut tak dapat subsidi, takut tak dapat, takut tekanan, takut Amerika tekan. Belanda membenarkan perkahwinan. Ada orang Melayu pergi ke Belanda nikah sana. Jantan dengan jantan nikah. Dibenarkan perempuan kahwin dengan perempuan. Gila tuan-tuan. Dunia memang gila lah dah. Ya. Allah buat undang-undang. Buat undang-undang, buat peraturan. Mana-mana negara yang tak setuju, maka dianggap menentang hak asasi manusia. Ini hak kita, orang lain tak boleh ganggu. Ini kebebasan. Masya Allah. Ya, punahnya. Pasal apa? Bila hati tak dapat cahaya petunjuk, jadi sesat. Allah Ta'ala sebut, wallazina amanu yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Orang beriman dengan Allah ni, dia mengeluarkan daripada gelap kepada cahaya. Ya. Wallazina kafaru awliya'umut taghut. Ada pun orang kafir, pemimpin dia taghut. Taghut ni yang menyesatkan. Yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Keluar daripada tempat cahaya ke tempat gelap. Elok-elok duduk dalam cahaya, keluar sokong yang gelap, sokong kegelapan. Kempen pula tu, mari ke jengka. Geram tu aku. Ni nak mari pula ni. Tak apalah nak sebutnya. Elok-elok kita duduk dengan cahaya. Pasal apa kita keluar? Tahu dah Islam ni betul, hukum Allah betul, undang-undang Islam betul, perjuangan betul. Ya. Ada keluar. Lawan bagi nur ialah zulumat, kegelapan. Bila hati gelap, habis. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, ya Allah. Wa nuran fi qabri, dan cahaya dalam kubur. Tuan-tuan yang biasa hantar orang masuk kubur ni, ya, sekali-sekala cuba perhati dengan mata hati. Bila jenazah masuk turun, kemudian buh liang lahat, letak liang lahat, menghadap arah kiblat sikit, senang dengan tanah 2-3 ketul, tutup dengan kayu. Tutup pula kayu, rapat kayu tu. Waktu turun tanah pijak pula, takut terkeluar, takut tak kemas, pijak kemas. Kamu semua gelap, berapa gelap? Gelap tanah lagi, gelap kayu liang lahat lagi, gelap dengan kain kapan lagi, giat lubang kecil tu lagi. Allah Rabbi. Tuan-tuan, semua kita ni pergi situ belaka ni. Semua kita akan masuk dalam kubur. Semua kita akan duduk liang lahat. Ya. Kawan saya pergi hantar waktu di Mekah. Ya. Anak usung jenazah. Anak kata kali ni kita pergilah ke kubur Ma'la. Ya, di Mekah. Usung arak ni laju. Popok ni dia laju bawa. Kita kejar pun tak dan. Sampai dalam kawasan kubur, sana mudah je. Angkat papan 2 keping ni, besi tu 2 keping, angkat. Ya. Kemudian sampai-sampai tu kubur dah siap dah. Ya. Kubur sana sudah, angkat mayat, letak situ, naik, tutup dengan papan 2 keping tu, besi 2 keping, simen 2 keping tu. Kemudian tutup dengan tanah, buh rumput, tutup dengan tanah, jiu air. Sampai-sampai tu bila tengok jenazah masuk, nampak kubur-kubur lain dalam tu, di bawah tu dia kosong. Ya, mayat ni sebelah ni nampak, sebelah nampaklah. Ya. Kawan saya kata kalau macam ni taklah takut sangat. Sebab nampak yang lain. Yang takutnya
Seorang kita macam kubur Malaysia ni. Ana baru ni kebetulan musim haji tuan-tuan. Orang mati musim haji ni mati syahid. Nabi kata siapa-siapa yang mati dalam ihram, dia akan dibangkitkan di akhirat dengan kain ihramnya. Dan dia dianggap berihram sampai dibangkitkan di akhirat. Ya. Orang mati dalam ihram mati syahid. Ya. Mayat dia tak kapan lah. Disemayangkan, tapi tak kapan biasa tutup. Anak angkat jenazah ni. Allah Rabbi. Angkat jenazah ahli kubur, ahli syurga. Ya. Dengan lembutnya, tubuhnya, dengan tidak masuk. Satu kubur tu dia boleh 3 orang. 3 mayat letak dekat-dekat 3. Letak 3, angkat, tutup. Kalau macam ni terasa macam tak takut sikit, 3 ada geng. Kalau dia buat tengah tu kena rotan, tak tahulah tepi ke kanan. Ya. Kita ni kepala otak dunia. Duk fikir kalau ramai-ramai okey. Ya. Padahal bila masuk alam barzah, alam lain-lain. Walaupun duduk sekali, tanam setempat, lain-lain. Amalan masing-masing. Amalan. Gelapnya, gelap dalam kubur. Ya Allah, bagilah cahaya dalam kubur. Apa cahaya dia? Disebut dalam banyak hadis bahawa di antara amalan yang menyebabkan kubur kita cerah, selain pada kita sedekah, ialah cahaya wuduk. Air semayang. Air semayang ni dia meluarkan cahaya. Ya. Cahaya dalam kubur. Ya. Jadi selain daripada amalan sedekah, amal sedekah beri cahaya. Ya. Was-sadaqatu nurun. Sedekah tu cahaya. Cahaya dalam kubur waktu gelap. Ya. Orang yang sedekah dia beri cahaya dalam kubur dia. Orang yang semayang wuduk tu beri cahaya. Ya. Maka bila kita ambil wuduk, kita basuh. Air ni rupanya menyelengangi sebagaimana mentol lampu. Tuan-tuan pecah mentol tu, pecah kaca tu, ada satu orang kecil, wayar halus tu. Ya, wayar ni yang menyebabkan cerah tu. Ya, bukan kaca tu. Baik, dalam kubur kita, wuduk kita ni. Wuduk yang kena pada muka, pada tangan, pada kepala, pada telinga, pada kaki, wuduk ni mencerahkan cahaya kubur. Ya. Allah Rabbi. Ana ingat satu hari tengah main bola. Masa tu umur 14-15 tahun. Main bola di sekolah di asrama. Tenang bola ni lepas keluar pagar. Seorang kawan dia ambil. Saya pun tunduk rapat dengan rumput. Buka mata. Tengok Allah Rabbi. Mari perasaan gelapnya. Gelap tu baru kita rapat mata atas rumput baru. Bukan gelap dalam kubur lagi. Dunia ni Allah Rabbi gelapnya dalam kubur. Tuan-tuan sekali, lepas kita ke bumi, kita tutup, kita pun tahlil balik. Tinggal dia. Tinggallah dia bersama amalan dia. Kata Nabi, bila seorang tu mati, kamu hidup ada 3. Mati, yang pertama lari pada kamu. Mati lari terus. Siapa dia? Harta. Lari terus. Maka tinggal 2 lagi. Saudara mara, anak-anak dengan amalan. Masuk kubur, tutup, yang kedua lari pada kamu, kata Nabi. Siapa dia? Anak tinggal, isteri lari, semua. Tinggal seorang. Maka kekallah kita dalam kubur bersama amalan kita. Itulah. Terpulang pada kita masing-masing lah. Ya, terpulang masing-masing lah. Banyak mana yang kita nak bekal dalam kubur kita masing-masing. Ya, anak tak boleh tolong, ayah tak boleh tolong. Kita sekadar boleh tolong apa dia? Tolong istighfar. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al, kata Rasulullah. Tolonglah minta ampun pada saudara kamu yang dah mati itu, sebab dia dalam kubur, dia sedang ditanya oleh Allah dalam kubur dia. Ya. Kadang-kadang mari mikir, Allah gelapnya sahabatku dalam kubur. Sedekahlah. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, sedekah sebagainya, istighfar ke dia. Wa nuran fi sam'i, dan berilah cahaya pada pendengaranku. Ya, cahaya pada pendengaran. Telinga ni bila dapat cahaya. Bila telinga dapat nur, dapat cahaya, benda tak baik tak masuk. Senang je tuan-tuan. Kita nak tahu Allah pelihara tak telinga kita. Orang tengah duk mengumpat kedai. Kita sampai. Mengumpat tu berhenti ke makin rancak. Sampai-sampai kita duduk, tambah pula depa lagi. Dengan sebab sampai tu makin rancak orang mengumpat. Makin rancak orang makin hamun. Maka kita ni telinga tu, kita ni Tuhan tak pelihara dah. Ya. Nabi kata orang yang melakukan amalan sunat, perbanyakkan amalan sunat nawafil. Ya, siapa-siapa yang banyakkan amalan sunat nawafil, maka Allah mendengar
Allah pelihara telinga dia, kaki dia, tangan dia. Dia tidak mendengar melainkan dengan pendengar Allah. Dia tidak berjalan melainkan dengan perjalanan Allah. Dia tidak mukul melainkan dengan tangan Allah. Maksudnya Allah jaga seluruh anggota. Ini minta doa. Wa nuran fi basari, dan berilah cahaya pada dalam penglihatanku. Mata kita ni beri cahaya. Dia lain mata kita tengok ni. Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan, kita tengok kita dengan benci, lain. Anak mata kita tu lain. Sebab tu Nabi kata, di antara kewajipan seorang mukmin pada saudaranya, melihat saudara dengan baik. Melihat saudara kamu dengan kasih sayang. Kita tengok tu dengan sayang. Mata kita nampak kita sayang pada dia. Macam kita benci, tu tengok dengan benci lain mata tu. Ya, kita balik tengok isteri kita, tengok mata dia. Tengok mata kita tahu. Dia tengok kita, mata tu macam mana? Mata nak gelamah ke mata nak marah ke mata nak benda. Ya, kadang-kadang kita tengok isteri tu, tengok nak keluar biji mata, tak berani melawan. Ya. Malam Jumaat lembut dia tengok, ada benda tu. Mesti ada benda nak. Jadi pandangan mata you nak duit lain, mata tak ada duit lain. Allah Rabbi, apa yang Tuhan pusing tak tahu. Mata kita letih lain, penat lain, mata penagih dadah lain, mata ceria lain, mata gembira lain, mata sedih lain, pada sebiji mata tu. Ya, la ilaha illallah. Tuan tengok mata kucing, serupa je kan? Ya. Mata manusia, ya Allah berilah cahaya pada mata pandanganku. Wa nuran fi sya'ri, dan berilah cahaya pada bulu, pada rambutku. Ya. Rambut pada tubuh kita beri cahaya. Ya. Wa nuran fi bashari, dan berilah cahaya pada kulitku. Wa nuran fi lahmi, dan berilah cahaya pada daging-dagingku. Wa nuran fi dammi, berilah cahaya pada darah-darahku. Wa nuran fi azami, berilah cahaya pada tulang temulangku. Wa nuran fi baina yadai, berilah cahaya di antara kedua tanganku. Wa nuran min khalfi, cahaya di belakangku. Wa nuran fi yamini, cahaya di sebelah kananku. Wa nuran fi shimali, cahaya belah kiriku. Wa nuran fi fawqi, cahaya di atasku. Wa nuran fi tahti, cahaya di bawahku. Allahumma zidni nura, ya Allah tambah kepadaku ilmu, cahaya. Kita minta cahaya supaya Allah tambahkan pada kita kiri kanan, kita duduk dalam cahaya. Nurun ala nur. Dalam Quran Allah sebut cahaya ada di atas cahaya. Orang beriman itu sekalian, kadang-kadang kulit hitam tapi nur, pada mukanya ada tanda dia semayang. Sebab tu bila seorang laki-laki nak kahwin, nak minatkan seorang perempuan, dibenarkan oleh syarak tengok dua. Pertama tengok muka, yang kedua tengok tangan. Boleh tengok, bukan kena lama tengok. Tengok. Kenapa pada muka? Dua benda. Pertama, muka ni kecantikan duk muka. Lawa-lawa ni muka je tuan-tuan. Kudih buta penuh kaki pun tak apa, muka lawa. Yang penting muka. Cantik ni muka je. Ya. Sebab tu kena lawa. Nabi sebut, bila seorang laki-laki nak kahwin dengan perempuan, ya, pilih 4. Ya. Yang pertama, cantiknya. Mula-mula Nabi sebut cantiknya. Kena cantik lah. Cantik tu kita tengok tu seronok. Ya. Tapi Nabi pesan, mana-mana wanita, mana-mana laki-laki memilih perempuan kerana cantiknya saja. Sebab cantik ambil agama, tak peduli semayang, tak pun tak tepi lawa. Maka cantik tu fitnah pertama akan ganggu rumah tangga dia besok. Bini lawa sangat, semayang akhlak buruk, nyengorak dia orang dah. Kita keluarnya siu dia orang habis. Nak marah bini lawa. Tapi cantik kena ada lah. Jangan balik-balik tengok bini pun minah. Pada tengok baik lah, tak tengok. Tak ada gerang langsung, kena ada lah gerang sikit. Tengok tu ada mari. Orang lelaki kan, tengok perempuan ada rasa tak? Siapa tak ada rasa, pergi cek doktor balik. Ada masalah lah tu. Dia mesti Tuhan buat begitu dah. Laki-laki tengok ada. Dan kita minta cantik muka, satu. Yang kedua, muka ni juga menggambarkan dia semayang ke tidak, dijujur ke tidak, pembohong ke tidak pada muka. Ya, muka kena wuduk lain. Ada perempuan muka lawa tapi nur tak ada, cahaya tak ada. Bila bin Rabah, kulit hitam. Sa'ad bin Mu'az ni hitam metalik. Ya.
Allah, Sa'ad ni, sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ah ni, kalau tak dengan Bilal, putih Bilal tu. Punya hitamnya Sa'ad ni. Tapi mati dia bergegar Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mati syurga terus. Ya. Dia mati dalam medan perang, baru nikah, tak sempat tidur semalam pun dengan isteri. Ya. Lepas kahwin, lepas akad nikah, Nabi suruh pergi beli barang, dia pergi kedai, nak beli barang, dengar panggilan perang. Terus beli pedang, beli kuda, beli baju besi, terus pergi perang. Duduk depan, mati terus. Kalau kena kita lah baru nikah, cuti. Ngundi tak? Anda ingat anda nikah hari tu betul-betul hari ngundi. 3 bulan 8. Tahun 86. Oh, ingat tarikh nikah. Takdir Allah ngundi hari tu. Hari ngundi. Oh, ngundi. Saya beritahu rumah, kalau rasa nak, tunggu. Sebab kita pun tahu dia nak kita. Tunggu. Ngundi dulu. Ngundi dulu jelantuk, baru kita tolak Kuantan. Ngundi dulu. Ya. Sebab, tapi kalau jadi calon, tak tahu, takut tarik diri. Zaman Nabi ni perang. Tinggal isteri pergi perang dulu. Mati tengah perang tu. Kita pergi ngundi, tak mati. Tak mati. Cuma takut setengah tu. Takut nak undi bulan, takut. Ya. La ilaha illallah. 3 paku. Takut juga. Allah Rabbi. Yang kedua, pasal apa tangan? Seorang laki-laki minat perempuan, kenapa dia tengok tangan? Pertama, tangan ni benar tengok tangan, bukan pegang. Tengok sambil-sambil dia letak gelas, sambil-sambil dia angkat cawan, sambil-sambil letak hidangan. Tengoklah. Tengok tangan. Muka dengan tangan boleh. Betis tak boleh. Ya. Orang sekarang pah-poh tengok. Kurang asam betul. Tangan je boleh. Pada tangan ni, pertama, tangan ni lambang sehat. Ya, sehat. Yang kedua, tangan ni lambang kerajinan. Ada bentuk tangan, orang perempuan tangan macam ni dia rajin. Ada bentuk tangan malas sikit. Yang kedua, pada tangan ni juga dia tanda cepat dapat anak ke lambat dapat anak. Pada tangan. Tengok tangan kena. Kita tengok tangan tu, orang ni perempuan ni mudah dapat zuriat atau payah dapat zuriat. Tangan macam mana? Kita akan sambung di luar kuliah pada waktu lain. Takut tuan-tuan balik pakat tengok tangan bini pula terkejut. Tapi adalah tanda-tanda. Sebab tu Islam benarkan dua. Tak apalah. Dan berilah cahaya ya Allah. Ya. Waj'al li nura, dan berilah cahaya padaku. Cahaya apa dia? Cahaya nur daripada Allah Taala, cahaya iman. Cahaya iman. Cahaya iman pada muka, cahaya iman pada telinga, cahaya iman pada mata, cahaya iman pada anggota, cahaya iman pada atas, pada bawah. Maknanya berjalan di tengah-tengah cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah, cahaya nur daripada Allah Subhanahu Taala. Doalah. Doa ni, ayat ni doa yang kita kena baca. Ya. Ataupun yang pendek disebut sini. Dan kemudian maka keluar ia daripada rumahnya ke masjid, dan sunat ia pada ketika itu membaca doa ini. Siap semayang, doa apa semua, keluar rumah. Lagi mana? Lagi sembahyang subuh baru ni. Ya. Keluar. Bila berjalan, dia kata bacalah doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al fi khalfi nura, waj'al fi fawqi nura, waj'al min tahti nura, Allahumma atini nura. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan dalam hatiku akan nur, cahaya. Ya. Doalah hati biar dapat cahaya. Betul. Ya. Sebab dia dua je. Kalau tak ada cahaya, kegelapan. Dia dua je. Ya. Dunia ni bila terbit matahari cerah, gelap hilang. Bila terbenam matahari, cahaya hilang, ganti dengan gelap. Hati kita serupa je. Kalau tak masuk cahaya nur daripada Allah, yang masuk kegelapan. Dan gelap habis. Bila hati gelap, Allah Rabbi. Ya. Dia tak nampak kebenaran. Tak nampak. Ya. Tuan-tuan bayangkan, mereka bukan tak kenal Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad orang baik, jujur, amanah, tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak ada kepentingan jawatan pangkat. Bila Nabi ajak pada Islam, tak diterima. Lawan Nabi. Ya. Kita fikir pasal apa lawan?
Padahal dia tahu Nabi betul. Ya. Tu zaman Nabi, sekarang serupa je. Sama je tu tuan. Ya. Tapi sebab nur, cahaya ni dia menyuluh. Ya. Sebab tu dia tak kata nar, dia kata nur. Satu hari Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengadu pada gurunya Waqi'. Kata Imam Ghazali, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Aku mengadu pada guruku Waqi' tentang payahnya aku dah ingat pelajaranku. Baca-baca tak ingat. Kita ngapa Quran, puas ngapa tak ingat, hafal tak ingat, baca tak ingat, baca tak ingat. Bila Imam Ghazali baca, Imam Syafi'i ni baca tak ingat, dia ngadu pada gurunya Imam Waqi'. Ya. Dia kata aku mengadu pada guruku Waqi' tentang payahnya aku nak ingat pelajaranku. Farsyadani bitarkil ma'asi. Lalu guruku berpesan padaku, tinggalkanlah maksiat. Allah Rabbi. Kita kalau nak murid mari jumpa ustaz, saya baca tak ingat macam mana, kita kata buatlah nota kecil, buatlah diskusi, grup diskusi, baca banyak kali. Itu pesanan kita. Guru Imam Syafi'i, dia tengok murid dia, kata apa dia? Aku nasihatkan kamu tinggal maksiat. Tinggallah maksiat. Li'annal ilma nurun, kerana ilmu ni nur. Ilmu ni cahaya. Wa nurullah la yu'ti li'asi. Adapun cahaya Allah tak akan pergi kepada hati yang buat maksiat pada Allah. Bila hati maksiat pada Allah, cahaya ilmu tak boleh masuk. Tak boleh masuk atas hati tu. Maaf cakaplah, orang makan rasuah, orang makan yang haram, tak masuk ilmu tuan-tuan. Tak masuk. Ya, sebab bila hati tu, sebab tu dalam Islam ni makanan kena cek. Ya. Yang makanan syubhah pun kena tolak. Ya, satu hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada dua cerita yang hampir sama. Satu cerita berlaku pada Sayyidina Umar, satu cerita berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dihidangkan susu kepada dia. Ya, dihidangkan susu. Ya. Maka ditanya, susu daripada mana? Ya. Susu itu diambil daripada dia beli daripada seorang perempuan, begitulah, ya, yang tak dapat kebenaran daripada suami dia untuk menjual susu tersebut. Ya, dia muntahkan balik. Satu hari Nabi pergi, Nabi tengok pada tangan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pegang kurma, makan kurma. Nabi tanya Fatimah, kurma ambil mana ni? Dia kata tak tahu Rasulullah. Nabi rampah kurma tu, Nabi korek mulut cucu dia, Nabi jolok sampai muntah keluar. Jaga makanan, sebab cucu aku ni satu hari akan jadi pemimpin. Jaga makanan cucu aku, jaga makanan dia, satu hari nanti dia akan jadi pemimpin, kata Rasulullah. Mana pemimpin daripada kecil lagi kena jaga makanan. Ni kecil pakai besar tak jaga, kacau. Tak rasa bersalah. Ya. Rasuah ni tak rasa bersalah. Ya. Menipu tak rasa bersalah. Buat kerja sejam, claim 2 jam, tak rasa bersalah. Tak rasa berdosa pun. Allah Rabbi, dapatlah RM2 lebih, dapatlah RM10, tak padan langsung. Ya, tak padan jawab depan Allah di akhirat. Sebab tu ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, cahaya pada hati, supaya hati tu nampak jalan betul. Tuan-tuan sekalian, dia dua perkara. Pertama, nampak jalan, semoga Allah permudahkan kita jalan tu. Yang kedua, kita kena minta doa supaya Allah permudahkan kita ikut jalan tu. Ramai orang tahu haram, tapi tak ada kekuatan nak tinggal yang haram. Ramai orang tahu sembahyang wajib, tak ada kekuatan nak buat yang wajib tu. Lemahnya dia tahu sembahyang wajib, nak sembahyang tu tak boleh. Masalah macam-macam lah. Macam-macam. Pasal apa tak sembahyang? Allah, seluar kotor lah, baju kotor. Ya. Kadang-kadang mari terfikirlah, macam dia ni pakai pakaian kotor semua. Berhenti masjid, mari sembahyang. Allah minta maaf lah ustaz, seluar ni tak apa bersih. Tak apalah. Berhenti sembahyang mayat. Tahu dah nak pergi sembahyang mayat, ziarah mayat, memang kena sembahyang. Mari sembahyang. Allah, seluar tak pelok lah. Macam dia ni pakai seluar kotor memanjang. Ya. Takkanlah pakai seluar kotor memanjang. Ya. Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini benda mudah kena permudah. Sembahyang mayat ni rokok tidak, sujud tidak, mudah ikut je.
Allahu akbar, takbir. Ya. Fatihah. Allahu akbar, selawat. Allahu akbar, doa. Allahu akbar, doa. Ya. Setengah-setengah tu doa takbir yang 3. Yang keempat, Allahu akbar, assalamualaikum. Rokok tak ada, sujud tak ada. Ya. Sayang macam mana pada si mati, tolong jangan rokok. Tolong jangan sujud. Ya. Makmum tak apa untuk imam. Saya jadi imam semai mayat ni kadang risau juga tuan-tuan, dia mai terlupa. Sebab tu saya mayat ni kena rapat dengan jenazah tu. Kalau renggang boleh rokok, nyerokok tu imam ni tuan-tuan dia mari terlupa. Ya. Takut mari terlupa. Duk rapat tu memang sah lah. Nak rokok tengok. Ya. Kalau rokok jawab ni mayat, "Hei." Lagi kacau. Ya. Lisani wal api lisani nur, cahaya pada lidahku. Lidah kita biar ada nur, ada cahaya. Cahaya iman lah. Ya, kadang-kadang kita cakap benda betul tapi tak semesti orang terima. Kadang-kadang kita cakap benda menipu, punya percaya dia orang pula tu. Ya. Allah yang nak baca blok-blok tulisan ni. Tulisan dalam blok-blok ni macam-macam. Ya. Ana hadir mesyuarat. Ambillah contoh mesyuarat parti. Ya. Ana hadir mesyuarat. Kita tahulah apa yang dibincang dalam mesyuarat. Ya. Tiba-tiba keluar berita yang ditulis oleh pemberita ni, oleh blogger ni. Dia boleh cerita yang dalam mesyuarat yang tak ada kena mengena langsung dalam mesyuarat. Tak sebut langsung. Dia boleh reka tu macam ya-ya je. Punya menipu, la ilaha illallah. Ya. Baru ni isu Kedah. Isu Kedah. Kononnya Baloh ni disebabkan berebut projek 600 juta. Kononnya dalam blok ni, orang ni nak projek ni, yang ni cakap orang ni tak nak. Padahal dalam mesyuarat tu sepatah projek pun tak sebut. Tak ada langsung, tapi direka tu macam ya-ya je. La ilaha illallah. Sekarang ni semua ramai menulis, semua orang ada Facebook. Ya, kecuali yang tua-tua ni. Yang tua-tua ni tak payahlah nyanyi ke cucu. Tapi budak-budak sekarang ni, remaja ada blog, semua ada. Semua orang tulis, semua orang ada blog. Dia tulis tu, orang baca. Kalau kita buat benda tak betul, orang baca benda tak betul. Fitnah pun sebar kata. Ya. Zaman sekarang betul lah. Ya. Inja akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Kalau orang fasik mari buat berita, siasat dulu. Kita tak tahu siapa penulis, kita tak kenal. Bila kita kenal, zaman sekarang letak dia fasik dulu. Sebab kita tak tahu siapa. Letak dia fasik untuk kita selidik dulu. Selidik dulu betul ke tak? Sahkan berita dengan berita-berita yang lain. Ya. Yang kedua, kalau benda-benda yang melibatkan maruah, tak usah tulis. Ya. Yang melibatkan tuduhan orang ni berzina, orang ni berkhalwat, orang ni buat kerja jahat dengan perempuan ni, orang ni berzina dalam bilik ni dengan perempuan ni. Kita tengok bila? Kita tak tengok. Orang tulis, biarlah orang tu tanggung dosa dia, kita tak usah tulis. Tak usah ambil berita tersebut, tak usah buat berita. Bila kita buat cerita, kita memanjangkan fitnah. Al-fitnatu na'imatun, la'anallah man ayqazaha. Fitnah ni benda yang tidur. Allah laknat siapa yang mengejutkan dia. Orang mula kejut, tersebar. Dan dia, anda tengok mutakhir ni jadi budaya. Budaya cerita bab peribadi, buka aib orang tu buka aib kita buka aib orang tu buka aib. Akhirnya benda yang aib tu dah jadi tak jadi rahsia dah. Berpribadi dalam rumah tangga pun, dia dengan isteri dia, orang lain tahu. Ya. Tulis pula tu. Dulu cerita, sekarang gambar. Ni ambil gambar bini tengah tidur tanpa pakaian. Baloh dengan bini bercerai. Dia masukkan gambar bini dalam Facebook. Habis orang lain tahu. Ya. Cerita dalam, dulu cerita ni bukan cerita, gambarnya buat. Zaman sekarang ni orang berzina, dia rakam gambar dia berzina tu. Dia berzina, kawan dia rakamkan gambar dia berzina. Dahlah rakam, masuk YouTube. Berjuta, beribu orang tengok. Allah Rabbi. Sekarang betul-betul Nabi kata, aku sangat takut kalau Allah bentangkan pada kamu dunia seluah-luahnya depan kamu.
Waktu Nabi sebut ni, Nabi sebut di Madinah. Ya. Nabi pergi sembahyang subuh. Sahabat-sahabat ramai sembahyang subuh di masjid Nabi. Lepas sembahyang, Nabi terus balik rumah dia. Sahabat-sahabat ramai ni ikut rumah Nabi. Sampai ke rumah Nabi tanya, kamu datang ramai-ramai ni kerana kamu nak harta rampasan perang, betul ke? Benar Rasulullah. Kami dengar Abu Ubaidah balik pada medan perang dan bawa balik harta rampasan perang banyak. Nabi kata, wallahi demi Allah, aku akan bagi semua pada kamu. Aku tak bimbang kamu jadi miskin. Aku bimbang Allah bentangkan pada kamu dunia seluah-luah depan mata kamu. Sekarang dunia depan kita. Tuan-tuan buka internet, tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan nak pergi mana, nak tengok apa, nak beli apa, nak buat apa, tengok belaka. Tak ada aib, tak ada rahsia. Ya. Nak beli barang di Amerika, boleh. Nak beli baju, duduk di rumah. Minggu depan sampai baju. Ya. Sekarang, dunia sekarang. Allah bentang dunia betul-betul kita. Maka jalannya, kalaulah jalan ni tak betul, tak dapat cahaya, Allah Rabbi. Sekarang ni sekalian, nak larang anak kita belajar komputer, tak boleh, ni zaman dia. Nak bagi depan dia tu, dia masuk, dia boleh pergi belaka. Kawan saya cerita, anak dia baru umur 2 tahun lebih. Dia tengah type komputer, tinggal sekejap, anak tap, dia mari tengok, keluar Mak Minah tak baju. Budak tu bukan nak buat apa, mudah je sekarang ni. Ya. Keluar. Fitnah. Gambar kita, gambar orang lain, buh kepala kita. Jadi fitnah. Ya. Sekarang. Ya. Oi, macam-macam, na'udzubillah min zalik. Waj'al fi sam'i nura. Berilah cahaya pada pendengaran, pada mata, pada belakang dan pada hadapan, di atas, di bawah. Allahumma a'tini nura, ya Allah, kurniakan cahaya padaku, ya Allah. Yang ini cahaya iman. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, alayka wa bihaqqi mamsya'i, wa haza ilayka, fa inni lam akhruj asharran wala bataran wala ria'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar, ya, wa an taghfir li zunubi innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahwasanya aku mohon akan Dikau, ya Allah, dengan berkat hak orang yang memohon atasmu, dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu, padahal bahawa tiada aku keluar kerana sangat membesarkan akan diri, dan tiada kerana takabur, dan tiada kerana riak, dan tiada kerana sum'ah, tapi ialah keluarku kerana menjauhi diri daripada murkamu, kerana berkendak keredaanmu. Maka aku mohonkan akan Dikau, ya Allah, bahawa Engkau laksanakan akan daku, Engkau lepaskan akan daku daripada api neraka. Dan aku mohon ampun bagiku, ya Allah, akan segala dosa-dosa, kerana bahawasanya tiada yang mengampuni melainkan Engkau. Bila kita keluar pada rumah kita, kita minta doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, berkati perjalananku ni. Jalan mana? Daripada rumah nak pergi sembahyang subuh ke masjid, daripada rumah nak pergi pejabat, rumah nak pergi ke ladang. Ya Allah, berkatilah perjalananku ni, ya Allah. Mati depan mata sekarang ni. Ya. Sahabat kita, ya, lepas main isyak, YDP kawasan, bekas YDP kawasan Rauk, Dr. Nilam, malam tadi, lepas main isyak, start motor, balik ke rumah. Keluar, langgar. Satu motor mari laju, langgar dia. Langgar jatuh. Pendarahan, hantar ke hospital Temerloh. Malam tadi hantar ke Kuala Lumpur. Ya. Sahabat kita seorang lagi, malam kita buat semajak 2-3 Mei. Ya. Pekerja 2 pupu pada saudara Ustaz Suhaimi, Ketua Penangan PAS Negeri. Ya. Kerja di zoo, mini zoo di Teruntum. Ya. Nak bersih sangkau ular. Ya. Ular tedung sela. Ya. Bersih-bersihnya patut. Ya. Jatuh pensan tu ular duk gigit lagi. Ya. Baru dapat berita ni dekat nak kuliah ni, dia minta tolong semai hajat. Ya. Doktor mengesahkan racun tu dah berjala, kemungkinan jangkitan kuman, terpaksa kena potong pulak tangan.
Nak sebut tu sekalian, kita ni sikit je, sikit berlaku. Minta ya Allah berkati perjalanan hidup kita ni. Perjalanan pergi ke ladang, kau pergi kebun, kau pergi ke mana. Ya Allah, aku keluar ni bukan kerana sombong, bukan ego, takabur. Ya, kadang-kadang kita pergi masjid, Tuhan suruh kita pakai cantik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya pakai cantik-cantik, salah ke? Takut riak lah, takut timbul riak. Salah ke Rasulullah? Nabi kata tak. Inna Allah jamil. Tuhan ni cantik, dia suka cantik. Bila kita pakai cantik, pakai kemah, dengan riak tu kan sikit kan? Sikit je. Silap-silap. Kita start motor bunyi kuat sikit. Lain dah. Honda Cut tapi exhaust putus. Putus exhaust. Bunyi kuat. Brum, brum. Lain macam tuan-tuan. Kalau motor besar, lagilah. Kereta besar lagi. Salah kereta ke tak salah? Tuan kereta salah. Ya. Nak timbul soal, minta ya Allah aku keluar ni bukan untuk riak, bukan untuk sum'ah. Ya. Bal kharajtu itqa'a sakhatika. Aku keluar ya Allah untuk lindung daripada kemurkaanmu wa ibtigha'a mardatik, dan nak cari redamu ya Allah. Cari redha Allah. Ya, keluar berjalan tempat halal, nak pergi sembahyang, nak ibadah, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhi kami daripada api neraka. Ya, jalan ke masjid tu minta jauh daripada api neraka. Ya, wa antaghfir li dhunubi. Ya, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mohon keampunanmu ya Allah, sebab tak ada siapa yang berhak mengampun melainkan Engkau. Kalau Allah nak ampun, ya, dosa banyak mana pun Allah ampun. Telah kita bincangkan dalam kuliah lalu, Nabi kata siapa-siapa yang sebelum tidur baca 3 kali Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali sebelum tidur, nescaya Allah akan ampun dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bilangan pasir atas muka bumi, walaupun sebanyak bilangan daun, walaupun sebanyak bilangan hari yang dicipta oleh Allah. Benda ni kita boleh buat lah bagi nak tidur ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ya. Suruh isteri baca dulu. Sabar, baca dulu. Astagfirullah, sabar, baca dulu. Ya, suruh baca. Istighfar. Dalam haid tak apa, boleh baca. Zikir. Ya, boleh kita baca. Benda yang mudah yang kita boleh buat, pahala banyak. Ya. Insya-Allah. Selain pada tu nanti kita akan jumpa beberapa doa-doa yang maksur yang boleh kita amal. Panjang-panjang ni mungkin payah nak ingat, tapi kurang-kurangnya yang pendek-pendek ni kita boleh baca dengannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min an azila au uzila au azlima au uzlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku keluar ini ya Allah dengan nama-Mu ya Allah. Hai Tuhanku, aku minta peliharakan dengan Dikau daripada bahawa aku tergelincir atau aku menggelincirkan diriku, menggelincirkan orang lain, dan aku meminta peliharakan dengan Dikau ya Allah daripada bahawa aku menghinakan orang atau dihinakan akan daku oleh orang lain. Aku minta pelihara denganmu ya Allah bahawa aku menganiaya akan diriku atau dianiaya akan daku oleh orang lain, atau aku menjahilkan akan orang atau dijahilkan orang atasku. Dan dengan nama Allah yang amat pemurah dan maha pengasihani, akan hambanya tiada haula, tiada upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, kita beramal dengan doa-doa ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita. Ya, minta lindung, ya Allah jauhi aku daripada sifat zalim atau aku zalim orang lain. Tak pasal-pasal aje. Ya, kadang-kadang kita buat ni tak pasal-pasal. Jalan cabut pokok, jalan patah daun kayu. Tak pasal-pasal. Ya. Kadang-kadang kita masa jalan-jalan patah daun kayu, jalan-jalan cabut. Pokok ni bila kita cabut daun dia sakit. Dia menangis. Cuma kita tak dengar. Boleh ke? Tak boleh, tak ada adab. Kecuali ada hajah. Kecuali ada keperluan. Keperluan tak apa. Tuan masuk hutan. Masuk merintih nak pergi nembok kancil. Ya, masuk merintih. Bila kita merintih ni kita kena takik pokok. Batang pokok. Ada hajat tak? Ada. Ada hajat tak apa. Ada keperluan tak apa. Tak pasal-pasal saja je. Ya. Masa kecil-kecil tu cabut
apa? Semut. Belaga semut. Ingat tak belaga semut dulu? Awak tak ingat pula dah. Cabuk sungut, cabuk letak belaga dia. Seronok tengok. Besar sikit belaga ayam. Besar lagi belaga lembu. Besar lagi belaga kebab. Besar belaga orang pula. Sekarang ni belaga manusia. Ya. Anjur projek belaga orang. La ilaha illallah. Memang dunia nak kiamat tu kan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Malam ni ada beberapa perkara yang kita nak sebut. InsyaAllah sekalian kita ada hajat, salah hajat. Oh, minta maaf lah, tak baca. CBB 2620, taksi, lampu tak tutup. Lampu besar. Oh, lampu besar tak tutup. Tak apa, orang ramai boleh tolak. Jaga tak itu. Minta maaf lah, tak baca. Yang keduanya, tuan sekalian ada satu pengumuman. Apa dia? Mana sebutan yang betul, astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan hayyul qayyum, hayyul qayyum. Ya. Kalau hayyul qayyum tak kena dia punya syarat dia. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Apa pandangan Datuk kalau tengah semayang kita ingat sesuatu, macam mana hendak dapatkan solat yang khusyuk? Nabi sebut antara tanda dekat kiamat ialah hilang khusyuk semayang. Khusyuk semayang ni wajib. Imam Ghazali kata aku nak tambah rukun semayang tu 13 dan aku nak tambah 14, iaitu khusyuk semayang. Mencari khusyuk ni kena ikhtiar. Ikhtiar untuk khusyuk. Adapun kita ikhtiar untuk khusyuk, syaitan mai ganggu, tak apa, dimaafkan. Sebab tu kita diminta berjemaah semayang. Sebab jemaah ni kekurangan kita ditampat oleh sahabat yang lain. Waktu kita haya, sahabat kita khusyuk. Waktu kawan haya, kita ni pula khusyuk. Ya, baik. Walau bagaimanapun, soalan dia bagaimana untuk dapat khusyuk semayang. Ikhtiarlah. Ya. Antara yang pertama, jangan bazai waktu wuduk. Saya perhati punca besar kita khusyuk ialah kerana 3 perkara. Pertama, terlalu banyak air. Paip bukak tu besar, hingga kita tadah ni penuh, basuh muka ni air duk keluar. Keluar. Maka mengambil wuduk di kolah lebih baik daripada mengambil di paip. Kalau ambil paip boleh, jangan besar sangat. Jangan besar. Sekadar mana cukup. Nabi ambil semayang banyak ni je. Seraut. Nabi mandi ada besar, 3 ni. 3 raut. Sebotol, tak sampai. 3 ni. Mandi ada besar 3 ni. 3 raut, bukan 3 kolah. 3 raut. Kita kalau 3 ni, sebenarnya dia jiruhnya kata je, kosong kan kosong. Cukuplah. Kosong. Selagi mana Ahmad Syafi'i, selagi mana tak angkat, tak apa. Bila kita angkat, letak semula, dia jadi mustakmal lah. Mustakmal ni basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Basuhan yang wajib tu baru jadi mustakmal. Adapun basuhan sunat tidak mustakmal. Dan air mustakmal ni mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain, ada pandangan mazhab lain tidak menganggap bahawa mustakmal. Ada air mustakmal, tak ada. Tapi tak apalah, kita pegang Syafi'i lah sebab kita mazhab Syafi'i, tak apa. Ya. Jadi pertama, yang kedua, soh tak betul. Soh kita bukan tak betul, tak rapat. Betul, tapi tak rapat. Rapat kaki ni, jangan jarak. Satu hari Nabi masuk tengok sahabat tengah semayang. Lepas semayang Nabi tegur, aku nampak syaitan keluar masuk celah-celah lorong kamu. Macam mana kamu nak khusyuk semayang? Rapatkan saf. Betul sekarang ni mudah sebab kita ada garisan. Rapat tu banyak, jarang sangat. Kena rapatkan saf. Yang ketiga, memerhati bacaan. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga dengar apa yang mulut sebut. Ya, hati perhati apa yang telinga dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Telinga dia dengar apa yang mulut sebut dan ikut dengan hati. Ada masa-masa kita haya, ada masa-masa kita haya. Ini gangguan syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni amalan yang baik. Surah An-Nas sebelum semayang. Dan bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Ya, dan sunat juga baca dekat nak semayang, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati.
Ya Allah, dirikan aku, jadikanlah aku orang jaga semayang dan zuriat keturunanku. Doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala. Baik. Yang ketiga, kita ada satu ceramah malam ni. Ada satu ceramah di Jengkem 14 malam ni lepas isyak ni 9:30 9 malam. Sekarang ni ada 3 minit lagi. Ustaz Tuan Ibrahim, Ustaz Suhaimi, Haji Suhaimi Said, Ketua Cabang PKR, YB Leong Ngangah, Adun Teriang, pengurusi DAP Pahang, Ustaz Arif Faizul, Timbalan Pengurusi Anak, bertempat di markaz Jengkem 14 malam ni. Jemput semua yang hadir. Ceramah umum satu lagi pada 16 hari bulan 3 hari Jumaat ni, bertempat di Jengkem 18, YB Dr. Rani bin Osman, Suruhjaya Selangor, Adun Meru, N. Bala Subramaniam, Timbalan Ketua Dewan Himpunan Pusat, Ustaz Fadil Nur bin Abdul Karim, Ketua Penerangan Dewan Pemuda, Ustaz Rizwan bin Rahmat, Sekretariat Anak Pahang di Perantauan. Jemput semua yang hadir, insya-Allah malam 16 bulan di Jengkem 18. Satu lagi tuan sekalian, ni elan ke nak suruh jual ni? Ada satu sini. Malam ni kita nak lancar derma khas. Untuk makluman tuan sekalian, kita macam mana sebut dululah, lantai kita ni kita akan buka. Lantai ni dah makan anak teruk sangat dah. Tuan tengok tepi tu, habis dah tepi tu. Lantai kita tahun 70-an lagi, 73 surau kita buat ni. Jadi tak lama, dalam seminggu dua lagi kita akan buka semua lantai kita ni. Ya, lantai tengah ni kita akan masukkan, kita akan simin lah. Masuk tanah, kita akan simin. Dan ni bumbung ni pun kita akan buka. Shilling ni. Shilling ni kita akan buat macam sebelah ni. Kita akan naik tarah sikit. Kemudian depan ni pun kita akan tambah sikit. Sebut banyak-banyak tu suruh nak lancar derma lah. Jadi malam ni, bermula malam ni, tuan-tuan nak derma khas untuk pembinaan surau ni. Naik tarah kita nak tukar lantai kita ni. Pakat-pakat wakaf sikit-sikit sebanyak. Atas nama arwah mak kita, kayah kita. Tabung belakang malam ni khas untuk pembinaan surau ni. Ya. Malam ni kita lancarkan khas. Dan insya-Allah tuan-tuan nak bersumbangan direct, tuan-tuan boleh bagi pada Ana pun boleh, pada Pak Syekh Nazri pun boleh, pada Menteri pun boleh. Yang ketiga, bersama kita malam ni ada sahabat kita berrompin. Terima kasih banyak-banyak. Beliau datang bersama kita malam ni, meraihkan sedikit majlis kesyukuran. Kita buat solat hajat, anak dia tak apa sihat dulu. Beberapa minggu lepas, alhamdulillah Tuhan bagi kesihatan. Kesihatan dia pulih. Dan dia sebagai tanda kesyukuran, dia buat majlis malam ni, kita ada sedia makan. Sahabat kita jauh dari Rompin datang. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita sediakan makan lepas isyak ni, tuan-tuan makan dulu. Kita lepas isyak ni kita buat solat hajat, berapa nama yang nak sebut tadi, yang uzur, yang sakit sebagainya. Kemudian ada hajat sahabat kita sama di Rompin. Yang keduanya, lepas tu kita buat tahlil kesyukuran sikit, saya ringkas. Kemudian kita jemput makan. Lepas makan, tuan-tuan ada yang nak pergi ceramah, di 14 boleh pergi ceramah. Besok kita ada kursus haji macam biasa. Hari Sabtu ni ada kursus umrah, yang nak pergi umrah pada bulan 4 nanti. Pastikan semua dokumen tuan-tuan bawa lah, insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.